Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung tafsir Al-Azhar, kita terus masuk pada ayat yang ke-54. Muka surat yang ke-362. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya, maka akan didatangkan oleh Allah suatu kaum yang dicintainya, dan mereka pun mencintai Allah, yang merendah diri kepada orang-orang yang beriman, gagah perkasa menghadapi orang-orang kafir, yang mereka berjihad pada jalan Allah dan tidak mereka takut akan celaan orang-orang yang mencela. Demikianlah yang Allah berikan kepada barang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluh والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Tidak ada pemimpin bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka itu semuanya tunduk. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpin, maka sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah yang akan menang. Surah Al-Ma'idah ayat 54 sampailah ayat 56. Pada ayat yang telah lepas kita telah membaca suatu pembayangan tentang hal keadaan, hal akan kejadian, iaitu ketika Islam masih lemah, ada orang yang penyakit di dalam hati mereka meyakini kepada kepimpinan Yahud dan kepimpinan Nasran, tak yakin dengan kepimpinan Allah, kepimpinan Rasulullah, kepimpinan orang yang beriman. Maka dicari, diambil, dipuji, diperbaiki apa yang didatangkan daripada kalangan Yahud dan kalangan Nasaran. Cerita itu sampai sekarang.
Apa yang dibawa oleh golongan ini diambil, dipakai bersungguh-sungguh, dengan bangganya pakai. Apa yang dibawa daripada undang-undang, peraturan, sistem, semualah, sistem jalan, sistem perubatan, sistem sekolah, semuanya ambil ni. Yang Islamnya tak tahu letak ke mana. Di waktu itu, si lemah jiwa itu akan kelak menyesal. Sekarang, seronoklah, banggalah bila menggunakan orang-orang Yahud dan Nasaran sebagai pimpinan. Sebab kadang-kadang mereka ni menjadi lebih Yahud dan Nasaran daripada orang Yahud dan Nasran sekali. Orang Nasran pun duk mencari Islam, menyebar mencari Islam, gereja pun dah bertukar jadi masjid. Berapa banyak gereja di Eropah yang bertukar jadi masjid, shopping, hotel pun jadi masjid. Dia orang Islam pula gatai, pula duk bangga ikut dia orang. Orang putih buat passion-passion, kita pun buat passion-passion. Orang putih pakai terdedah, kita pun pakai terdedah. Kononnya lebih Mak Saleh daripada Mak Saleh lagi ni. Kemudian apa yang dibayangkan oleh Allah dengan kalimah asa, yang kita sebut moga-moga. Apa makna asa? Mudah-mudahan. Asa, fa'asa, maka mudah-mudahan. Asa. Yang semayang tu asar. Ada ra, ni asa. Maknanya moga-moga, mudah-mudahan terjadi. Yahud kalah di segala front. Dan utusan Nasran dari Najran datang ke Madinah, menyatakan takluk di bawah perintah Islam. Dan kedua-duanya itu berlaku ketika Nabi masih hidup. Kemudian di zaman Khalifah Umar, beliau sendiri dimohonkan datang oleh Padri dan Patrick Palestin untuk menerima penyerahan kekuasaan daripada mereka. Dan mereka diberikan zimmi, yakni perlindungan. Maka ayat yang tengah kita tafsirkan ini pun adalah satu bayangan apa akan kejadian yang berlaku. Akhirnya Islam, orang nampak, Islam akan nampak kebenaran dia. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka akan didatangkan oleh Allah suatu kaum, yuhibbuhum, yang mana kaum itu akan dicintai oleh Allah, wa yuhibbunahu, dan mereka juga akan dicintai olehnya, yakni dicintai oleh Allah. Kalau kamu keluar daripada landasan agama, kalau kamu murtad daripada landasan agama, maka ingat, akan berlaku kepada kamu, orang lain pula yang akan mengambil alih tempat kamu. Datang peringatan Allah kepada orang yang beriman, yang telah menyatakan percaya pada Allah dan Rasul, bahawa kalau terjadi murtad di kalangan kamu, iaitu di kalangan orang yang telah mengaku beriman, meninggalkan Islam dan kembali ke dalam kufur, membalikkan langkah, nama dia gohid, gustan, patah balik, gustan. Maka kalau hal ini berlaku, Islam tidaklah berhenti berkembang. Jangan ingat bila tak ada siapa yang datang di masjid, Islam ni lingkup. Jangan kata bila Islam ni ramai orang murtad, jangan kata Islam ni akan lingkup. Di negara-negara bekas jajahan Soviet, dulu Soviet ni nama dia USSR. Negeri paling besar dalam dunia ni USSR lah. Kemudian berlakunya kemerdekaan, akhirnya jadilah negeri-negeri yang berpisah. Ada nama dia Kazakhstan, Uzbekistan,
Turkmenistan, Dagestan. Ini yang Piramli buat ni. Tanjung Rambutan, jadi semua dia buat. Asalnya di bawah nama dia USSR. Berpecah jadi Rusia. Ada yang jadi Georgia. Ada yang jadi negara-negara yang kita duk sebut sekarang ni, yang kita nak pergi bulan 10 ni. InsyaAllah. Nama dia Uzbekistan. Ini adalah negara-negara jajahan Soviet yang dijajah ratusan tahun di bawah pemerintahan komunis. Ada negara-negara yang telah merdeka. Yang lepas merdeka, mereka ni amalkan Islam lah. Macam Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan. Ada negara Tantan ni yang ikut, yang melarang orang-orang Islam memakai tudung. Sekarang ni, perempuan tak dibenarkan memakai tudung. Balik-balik, orang dah bagi merdeka, patutnya amalkanlah Islam. Tak. Kami nak jadi Eropah. Kalau jadi Islam ni ketinggalan pula. Kami ni orang Eropah, kami ni orang putih. Tuan-tuan cari tengok dalam dunia ni, negeri mana yang mengharamkan orang-orang perempuan di negara dia menutup aurat. Tak ada live FB ke nak? Oh nak? Zainab. Tak ada? Tak ada pun? Ha? Mana? Mana? Oh, saya pun tak ada. Ha? Tutup balik? Buka balik? Oh, switch. Oh, orang tua mana lah saya tahu. Jenis bodoh. Tak tahu ni. Oh. Oh. Orang kampung tak reti. Oh, tu dia lah. Ini tak sekolah. Baik. Jadi balik rumah kan cari negeri mana yang tak membenarkan orang-orang melaksana mengamalkan Islam. Adakah Islam akan lingkup runtuh dengan sebab negeri ini tak membenarkan Islam dilaksanakan? Jawapan dia tak. Akan ada orang lain yang menggantikannya. Akan ada umat lain, bangsa lain yang menggantikan apa yang awak tak nak dengan Islam ni. Dia kata, ada yang murtad, tetapi akan ada lagi yang masuk menggantikan yang baru, yang lebih bersih Islamnya dari apa ada yang telah murtad tadi. Seorang keluar, beribu masuk. Pun salah. Takkannya lingkup agama ni dengan sebab awak tu murtad. Ada di negeri seberang, dia ni ahli muzik, pengikut ramai. Pergi haji, boleh pergi umrah, balik pada umrah, isytiharkan murtad. Padahal baru balik tanah suci. Alasan dia pergi tanah suci tak jumpa Tuhan pun. Orang nak nampak je Kaabah, tak nampak Tuhan pun. Balik, murtad dia. Dia nak cari Tuhan yang boleh dia tengok. Akhirnya dibuat lain Tuhan. Dia ukir-ukir, itulah Tuhan. Itu dia. Adakah dengan sebab dia murtad, orang lain pun akan murtad? Tak. Murtadlah kamu. Murtadlah kamu. Beribu lagi yang akan masuk Islam. Ini siapa yang cakap? Fasawfa ya'ti. Allah yang cakap. Cuba tengok tu. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Okey. Fa nampak tak? Fasawfa. Fa tu apa makna? Benda yang pasti terjadi. Perkataan fa tu. Huruf fa tu. Lambat laun terjadi. Dalam masa terdekat akan jadi. Maka bahasa Arabnya apa? Fa.
Kalau Fafa, tak tahu Fafa. Papa miskin. Tu yang suami kita miskin. Ayah dia, anak dia panggil Papa. Papa kena 40 kali. Papa kedana orang tua. Sini Fa. Fa ni maknanya apa? Benda yang akan datang. Fa sawfa. Pasti datang. Kalau Allah gunakan fa, pasti datang. Pasti akan berlaku. Apa dia? Kamu akan digantikan oleh orang lain yang sayang pada Allah dan Allah pun sayang kepada mereka. Jadi ingat lepas ni kalau baca Quran jumpa fa, mana benda tu akan berlaku. Kemudian mereka masuk Islam kerana mencintai Allah dan Allah pun menghargai dan membalas cinta mereka tiada bertepuk sebelah tangan. Di dalam ayat ini Allah puji orang yang diberikan kelebihan dengan Islam tadi ini. Pertama, yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah. Dan mereka mencintai Allah. Allah pun cinta pada mereka. Ini adalah kemuncak dalam iman. Apa dia? Bila Allah mencintai kita. Jadi soalan yang kita kena tanya, adakah Allah cinta kita? Perangai, sikap, peribadi kita ni menjadikan Allah sayang kita. Dua, adakah kita mencintai Allah? Ini dua. Sayang Allah kan sayang laki? Sayang Allah kan sayang laki? Allah. Sayang Allah kan sayang isteri? Allah. Sayang Allah kan sayang mak pak? Allah. Hak lain bawah. Sayang Allah kan sayang makwa? Allah. Sayang Allah kan sayang negara? Allah. Tu, sayang Allah kan sayang bangsa? Allah nombor satu. Kalau sayang kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk patuh segala perintah yang Allah bagi. Nama dia apa? Kharru sujjadah. Bila datang je perintah Allah, kharru sujjadah. Terus melurut, sujud, patuh, taat. Itu dipanggil sebagai iman. Dan tahap iman yang paling tinggi ialah bila Allah memanggil kita dengan panggilan kekasihku. Allah sayang pada kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalau Allah sayang pada kita, itulah tingkatan yang dipanggil sebagai tertinggi. Kekasih Allah. Nombor satu. Nombor dua. Merendah diri kepada orang yang beriman. Azillah alal mu'minin. Sifat orang yang dicintai oleh Allah yang menggantikan orang yang murtad tadi apa dia? Mereka sangat rendah diri terhadap orang beriman. Azillah. Nama apa? No azilah. Orang yang merendah diri. A'izzatin alal kafirin, sebaliknya sangat tegas dengan orang-orang kafir. Siapa orang ni? Sifat dia ialah dengan orang Islam lembut. Dengan orang Islam rendah diri, tawaduk, tak sombong. Itu sifat dia. Cuba kita tengok sekarang. Sesama Islam macam mana? Gaduh tak? Tengking tak? Marah tak? Oh. Nak buat sekolah pun susah. Nak buat surau pun susah. Nak buat pondok pun susah. Cuba buat benda lain. Elektrik senang dapat, semua senang dapat.
Kita nak masuk elektrik bertahun. Bantah. Nak buat store pun repot. Nak buat bilik pengurusan jenazah pun marah orang. Ini dia kita baca. Sifat kamu. Cuba buat benda haram. Cuba buat benda haram. Nak repot pun takut. Repot pun tarik balik. Padahal bukan tanah dia pun. Ini tanah sendiri. Inilah dia. Belum lagi mencapai tahap yang dikatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sayang pada Allah dan Allah sayang pada kamu. Sifatnya ialah rendah diri kepada orang yang beriman. Sebaliknya, a'izzatin alal kafirin. Gagah perkasa menghadapi orang-orang yang kafir. Lantaran cinta mereka kepada Allah, mereka pun tidak gentar menghadapi orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Atau yang berusaha memerangi Allah dan Rasul. Sebab jiwa mereka sedia mengorbankan harta benda dan jiwa buat mempertahankan agama Allah. Yang keempat, sifat mereka ialah mereka berjihad pada jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Kerana cinta yang mendalam kepada Allah, mereka selalu berjihad, berjuang, bekerja keras, menegakkan agama Allah dalam segala cabang pekerjaan. Nampak tak? Kalau suami cari makan, cari rezeki, bekerja untuk isteri dia, untuk menyara keluarga dia, kedudukan pekerjaan dia sama macam dia berjihad pada jalan Allah. Orang yang kerja siang malam, walaupun dia miskin, dia tak meminta-minta. Dia tetap bekerja supaya menyara keluarganya. Sampailah tengah-tengah malam, balik cari rezeki. Dia balik, dia selimutkan anak dia, dia tutupkan anak dia selimut. Angkat anak dia pergi buah dalam bilik, pasang kelambu apa semua. Kata Abdullah bin Mubarak, pahalanya, kedudukan dia macam orang yang berjihad pada jalan Allah. Nah, itu sifat tu. Sebab tu orang lelaki-lelaki jangan duk komplain, saya kerja teruk, saya kerja teruk. Kamu dapat pahala jihad. Naik motor, kena hujan pula, rehat bawah jejantas, bawah jambatan. Datang lori pasir, lori tanah, tak ada brek, langgar, mati. Syahid dia. Bapak tadi syahid. Dengan syarat dia tak pergi tengah jalan lah. Jangan duk tahan lori pula, langgar lah, syahid. Tu bukan syahid, tu bunuh diri nama dia. Baik, yang keempat. Bukan. Sebab mereka tahu bahawa usia manusia adalah terlalu pendek. Kita ni umat Nabi Muhammad ni bukan setakat umur pendek, dengan kita pun pendek sekali. Beza dengan umat dulu-dulu. Umur panjang, badan pun panjang. Kita ni pendek umur. Orang pun pendek. Tu pun action lebih. Kita ni pendek sangat umur kita. Tempoh yang diberikan tadi sedikit. Tempoh bahasa Melayu, bahasa Arab, ajal. Tempoh. Apalah artinya hidup kalau tidak bekerja keras? Semayang, bekerja keras. Kunci jam. Pukul 5 bangun. Dah bangun tiap-tiap hari tak payah kunci dah. Sebab dah biasa bangun. Semayang malam. Semayang taubat. Pergi semayang subuh. Baca Quran. Tunggu isyraq. Tunggu duha. Masuk dalam kelas. Baca buku. Dengar kitab. Setengah jam. Tidur pula. Bersungguh-sungguh tidurnya. No? Allahu Akbar. Dah tua-tua nak buat apa? Tua dah. Cukup-cukup lah. Kita ni duk minat pada kucing cukup-cukup dah.
Tak ada baca Quran sibuk ke kucing nak beranak. Cari Tok Bidan. Sudah-sudahlah. Belah burung sudahlah. Baju tak pakai. Kain pelekat duk main burung. Sudah-sudahlah. Dah tua dah duk main dam apa lagi. Sudah-sudahlah. Tua dah duk mancing apa lagi. Pergi market sudahlah. Pergi Maidin beli ikan. Tak payah buang masa dah. Pergi mancing-mancing tak payah dah. Tua dah. Aku nak pergi dah. Tak payahlah tengok TV banyak dah. Tengok benda faedah sudah. Aku nak pergi dah. Dan tempat yang kita nak pergi ni bukan benda kecil. Tak boleh balik. Pergi Terengganu naik RXZ boleh patah balik. Pergi umrah boleh patah balik. Yang kita nak pergi ni ialah pergi tak kembali. Pergi terus. Tak balik dah. Ini yang jadi masalah ni. Maka buatlah persiapan elok-elok. Persiapan yang elok-elok tadi nama dia apa? Yujahiduna fi sabilillah. Sehinggalah Allah Ta'ala sebut sifat mereka itu berjihad pada jalan Allah. Berjihad sungguh-sungguh. Buat betul-betul. Bukan maknanya bila kata dah pencen ni duduk diam-diam. Lagi pencen, lagi bersungguh-sungguh ibadat. Pasal umur dah, nak sampai dah tempoh. Nak sampai ajal lah. Bukan pencen ni apa lagi buat ustaz, rehat-rehat lah. Pagi-pagi jogging, buat mem, pergi padang polo. Habis tu, main polo. Habis main polo, tidur. Habis tu, biasalah orang tua-tua macam ni lah. Dah tahu tua, buat persiapan lah. Tak payah nak bergaduh lagi dah. Ni dah tua-tua bangka bergaduh. Tak habis-habis. Kemudian, bekerja merapatkan hubungan dengan Allah. Tu matlamat kita sekarang. Menjadi kekasih Allah. Bekerja merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia yang beriman. Bukan lagi nak bergaduh. Politik ni menjadikan kita bergaduh. Gaduh sama-sama bangsa. Orang kafir tepuk tangan. Pertahankan sama-sama masalah. Orang kafir boleh bersatu hati. Kita hak Islam ni tak bersatu hati. Daripada muda sampai ke mati. Gaduh. Duk dalam kubur menyesal. Ibadat tak buat. Duk kerja bergaduh. Kemudian. Dan bekerja pula mempertahankan Islam daripada serangan musuh-musuhnya. Mereka beribadah dengan tekun. Bekerja pula mencari mata kehidupan. Bersawah ladang, beternak, berniaga dan juga berperang. Tetapi semuanya dikerjakan dalam keadaan bersungguh-sungguh. Yang keempat, yang kelima. Mereka tidak takut wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencela. Nak kata apa pun, kata. Peduli apa kita? Kita ni kalau makan cercaan orang, kalau berkudis dengan cercaan orang, habis. Selagi mana awak buat kerja agama, jalan. Apa yang orang tak cerca pada kita? Pada barakah ni apa yang tak cerca? Macam-macam. Kalau kita tak tahan dengan cercaan, lingkuplah. Allah sebut sifat orang beriman di sini, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang. Fitnah macam-macam, cerca macam-macam, jalan pi. Orang yang mencerca tu mati habis dah. Orang yang mencerca tu macam tu tempat dia. Surau dia macam tu. Markah dia pun macam tu. Macam tu. Yang dicerca tu pula berkembang biak berkembang beranak pinak. Melebarkan sayap dia dah. Yang kamu sayap apa dah? Patah lagi ada. Mencerca.
Siapa yang tidak berprinsip? Dulu kamu kata ke orang, lah kamu yang tak berprinsip. Kejap gaduh, kejap baik, kejap gaduh, kejap baik, kejap halal, kejap haram. Dulu kata haram, sekarang halal pula. Dulu kata kafir, sekarang tak kafir pula. Prinsip itu apa? Berapa ramai orang yang sesat dengan pegangan yang kamu ajar. Mati dalam keadaan pegangan yang kamu ajar. Tiba-tiba pegangan kamu sekarang berubah. Macam mana mati dia tu? Sebab tu kita ikut Rasulullah. Dan ajaran yang bersandarkan pada Rasulullah. Bukannya ajaran yang benci-membenci. Berdasarkan kepada pahaman, kepentingan saja. Jalan terus. Orang yang mencerca kamu lingkup lah. Kita berjalan. Allah tolong kita. Apa jadi? Demikianlah kata Allah. Itu yang kita nak tu. Zalika. Demikianlah. Apa dia? Fadlullahi yu'tihi man yasha'. Kelebihan yang Allah berikan. Kurniaan yang Allah berikan. Kepada sesiapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita dapatlah fadlullah tu. Kelebihan yang Allah bagi tu. Apa syarat dia? Syarat dia yang pertama ialah awak cintai Allah. Mudah-mudahan Allah mencintai awak. Dua, apa syarat dia? Lemah lembut dengan orang-orang beriman. Tegas dengan orang-orang kafir. Empat, jihad pada jalan Allah dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, jangan takut dengan orang yang mencela kamu. Tak jadi kudis pun. Jangan rasa lemah dengan celaan orang. Teruskan. Maka siapa yang buat 5 benda ini, Allah sebut dalam ayat ini, Zalika fadlullah man yasha'. Demikianlah diberinya kelebihan Allah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas ilmunya. Maha luas pengetahuannya. Pandangan Allah meliputi langit dan bumi. Saya katalah pada tuan-tuan. Manusia, makhluk Allah jadi ni pasangan. Pasangan maknanya padan. Pasangan maknanya secocok. Bahasa Indonesia tu, secocok. Sepadan. Matching. Bahasa orang barakah. Matching lah. Dia match. Kalau tak match, tak padan. Skru dengan dia punya nut dia pun kena padan, tidak tak boleh. Maka bila Allah jadikan manusia padan, berpasang-pasangan laki perempuan padan. Binatang jantan betina. Padan. Pasangan boya adalah boya. Kalau dia pasang dengan rimau, tak jadi. Siapa pasangan boya? Rimau. Tak jadi dia. Ular pasangan dia ular. Ni duk fikir pula macam mana ular ni beromen. Macam mana buaya ni beromen macam mana? Menung kita. Allah jadikan dia pasang. Pandai dia membuat. Ni duk menung dalam macam mana rupanya. Biawak dengan biawak macam mana ni? Maka dijadikan pasang. Pasangan langit adalah bumi. Bumi pasangan langit. Tiba-tiba bumi tu kecil. Langit tu luas. Pasang di mana? Maknanya, langit tu luas, bumi pun luas. Apa pun nama pasangan? Bumi tu di bawah, langit di atas. Apa pun nama pasang? Mana boleh langit di atas, bumi duk pusing. Kecil ke metok je. Mana masa mau je. Tak kena tu. Konsep tu tak kena.
Jadi yang Allah bagi tahu pasangan ni, Allah yang bagi tahu. Dialah yang maha mengetahui dan maha luas ilmunya. Tiba-tiba Allah yang maha luas pengetahuan, manusia tolak ilmu Allah. Pakainya ilmu otak manusia yang tak pernah duduk di langit. Nak pakai cakap manusia yang tak menciptakan langit. Ini pelik manusia ni. Maka selama itulah kita ni jadi bodoh. Diperbodohkan mereka. Tujuan mereka senang saja. Untuk melarikan kita daripada Islam, melarikan kita daripada Al-Quran. Bila kita dah pahaman, dah lari pada Islam dan Quran, apa jadi? Adakah diterima iman kita? Itu tujuan dia. Dia kata, Ustaz, dalam pelepasan kapal angkasa tu berpuluh ribu orang buat kerja. Takkan dia orang sepakat nak menolong? Engkau ingat Yahud dan Nasrani seorang yang membohong kita ni? Yahud dan Nasara ni kau ingat seorang? Kalau setakat satu stesen tu pun masalah. Jadi jangan kita faham macam tu. Mereka ni sepakat, berpakat bawa benda yang bukan-bukan ni. Kemudian, pandangan Allah juga meliputi zaman yang akan datang. Benda yang akan berlaku. Meliputi ruang dan waktu yang kadang-kadang belum terlihat oleh manusia, tapi Allah dah maha tahu apa yang akan berlaku. Allah sampaikan pada Nabi Muhammad. Nama dia wahyu. Ilham, wahyu. Kalau kita ni ilham lah, Nabi tu wahyu. Sebab tu orang panggil Nabi Muhammad ni the man of tomorrow. Okay, Farid Sabri nyanyilah satu lagu, Ustaz. Astaghfirullahalazim. Ini bab kiamat ni, suruh menyanyi lagu lah tuan. Tunggu saya masuk kilauan mah. Orang panggil Nabi Muhammad tu the man of tomorrow. Orang yang tahu masa depan. Bukan Nabi tahu, Allah beritahu dia. Nabi kata apa? Di akhir zaman banyaknya berlaku fitnah. Banyaknya berlaku pembunuhan. Dan pasar-pasar berdekatan. Hari ni jadi tak pasar-pasar berdekatan? Allah. Dekat-dekat kedai-kedai ni. Dulu nak cari pasar, kena pergi satu tempat. Nak dapatkan pasar tu, kena pergi Syam. Nak dapatkan barang ni, kena keluar. Zaman dulu. Jangan tengok kita zaman 50-an tu. Nak pergi pasar tu, nak pergi pekan. Naik bas lompat. Bulat je bas tu. Tahun 50-an punya bas ni tengok. Bulat elok. Naik bas. Nak pulang, tak pulang, dah pulang, tercongang-congang. Mari kita merantau, poi merantau. Lamuan kampung selalu takkan nang jua. Pulanglah kita pulang, marilah pulang. Ingat tak cerita tu? Namanya Tunang Pak Dukun. Daripada pekan sampai kampung, nyanyi sampai habis lagu. Kuala Pilah punya kampung. Nak cari pekan masa itu kena naik bah. Sekarang pasar dalam kedai, dalam kampung, dalam rumah. Malah dalam satu bangunan banyak pasar. Dulu nak cari dalam satu bangunan pasar dak, market tempat lain. Ikan tempat lain, sayur tempat lain. Ayam tempat lain. Sekarang di situlah semuanya ada. Baju pun di situ, biskut pun di situ, gula beras pun di situ, ikan pun di situ, sayur pun di situ, buah pun di situ, ubi sengkuang pun di situ. Dulu nak cari ubi sengkuang tempat lain, pasar ikan belah sana, pasar ayam belah sini. Itu nama dia Super Kinta. Bawahnya market, atasnya supermarket. Bawah ayam busuk gila. Lah, itu namanya Super Kinta. Lah Super Kinta ke mana? Tinggal Kinta je, super dah hilang. Hari ini orang buat market, ikan semua dalam satu tempat. Sebab tu kedai-kedai sekarang banyak dah tutup. Orang tak pergi dah kedai tepi jalan tu. Sebab
Kedai-kedai macam tu ada di dalam pasaraya besar, ada di dalam mall nama dia. Nabi sebut tak benda ni? Ya, Nabi sebut di akhir zaman akan berlaku. Dan hari ini telah pun berlaku. Lepas ni apa pula yang akan berlaku pada kita? Nabi kata di akhir zaman, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Hari ini gambar opah kita boleh bercakap. Arwah suami kita boleh dihidupkan balik. Masya Allah. Dalam bentuk AI. Saya lihat dalam AI P. Ramlee bercakap dengan Samsing Kampung Dusun. P. Ramlee. Duk menyanda dalam pejabat dia, diziarahi oleh Samsing Kampung Dusun. Ingat kita berlakon bersama ya, kata dia. Ya, kita berlakon filem Seniman Bujang Lapuk, kata dia. Bertumbuk kita ya. Seolah-olah mereka hidup balik, dibelakonkan balik, cakap. Padahal dua-dua dah meninggal. Ini teknologi yang sangat berhati-hati. Saya tengok Amir Khan dengan Manisha Koirala. Dia menyanyi lagu tu kan. Pahungga haragam. Itu asal lagu dia. Tiba-tiba dia menyanyi lagu. Hanya adik dalam hati. Masa bila pula dia menyanyi lagu Kelantan ni? Padahal lagu yang asalnya, lagu tadi, filman tu. Dia boleh ubah mulut, boleh bercakap. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Hari ni anak kita boleh bercakap. Padahal bukan anak kita. Anak hantar video kita. Mak, bukan anak kita tu. Orang hantar. Sebab tu kalau kita ni tak ada teknologi, lagi selamat kita. Handphone tak ada. Smartphone pun tak ada. Apa-apa digital pun tak ada. Kita hidup zaman batu. Duduk dalam gua, duduk di kampung. Itulah orang paling selamat. Sekarang tak selamat dah. Duit kita boleh dia sapu. Pergi cocok-cocok tak ada dah. Sebab tu saya kata banyak kali. Zaman sekarang walaupun moden, kena ada sistem manual. Janganlah buku bank pun tak ada. Dulu orang tua-tua kita, buku bank lah update. Sekarang nak update menatang apa? Segala-galanya hari ni. Manalah kita tahu. Nak buat lesen, tak nampak. Roadtag, tak nampak. Pasal apa yang jadi macam tu? Kenapa tak boleh pakai sistem yang lama? Roadtag, apa masalahnya gantung kat cermin? Dengan sebab ingat kat cermin tengah basuh kereta, kita ingat roadtag nak mati dah. Dengan adanya lesen bulan dompet, tengah-tengah buat keluar duit, lama. Dah mati lama dah, lesen mak 6 bulan dah. Lah, aku tak nak buka dompet. Sekarang apa pun tak ada. Nak kena tengok, kena daftar pula. Pasal apa yang jadi susah macam tu? Yang kita nak ikut teknologi pada negara China tu buat apa? Berapa banyak pula bayar duit pula membangunkan aplikasi tu? Balik pada asal, balik. Bukan semua teknologi kita boleh pakai. Ada benda teknologi yang lama. Kena pakai. Sistem tu kena pakai. Kerana dia lebih memberikan keselamatan tentang data, maklumat, keuangan, sistem kita. Pasal manusia ni, dia boleh cedok kita punya data, maklumat. Dia boleh ubah macam-macam. Ini kena ingat, dan di akhir zaman ni Nabi bagi tahu dah apa yang akan berlaku. Tentang suku ayat, merendahkan diri kepada orang yang beriman. Gagah perkasa menghadapi orang-orang kafir. Untuk orang Islam ni buat rendah diri. Mudahkan mereka. Orang tua-tua. Makcik kena ambil aplikasi ni. Manalah makcik tahu. Aplikasi tu apa? Kasih-kasih. Kalau kucing kasih makcik tahu.
Makcik download dulu. Lok menatang apa? Makcik ada handphone tak? Tak ada. Tak boleh buat lah. Makcik tak ada handphone. Kesian orang tua tu. Awak tak baca dah ayat Quran ni? Merendahkan diri kepada orang beriman. Tak. Disuruhnya kita ni tegah dengan orang kafir. Orang kafir yang bawa sistem ni. Orang putih bawa, bangsa Jepun bawa, daripada negara Cina bawa. Mereka menjual produk. Mereka menjual teknologi. Dan kalau teknologi itu rosak, mereka yang repair. Ini tujuan mereka buat. Itunya datang digital. Ini pening kita hari ni. Baliklah kepada yang menyenangkan. Yang mana menyusahkan, suruh demo je buat. Buatnya tergendala sistem satu hari. Ingatlah dulu Malaysia pernah kehilangan elektrik sehari. Satu Malaysia gelap. Apa jadi? Bayangkan kalau sekarang internet down. Kereta terbang tak berjalan, kereta api tak berjalan, orang pun tak berjalan. Handphone tak berjalan, bank tak berjalan. Sebab tu balik kepada sistem manual separuh. Saya dah sebut banyak kali pada tuan-tuan. Dalam Quran dia ada satu surah, nama dia surah Al-Ankabut. Surah labah. Bagaimana labah-labah mencari makanan menggunakan sarang labah-labah. Dia buat connection. Dia buat connect. Di antara satu jaring, dia buat connect. Akhirnya membentuk connection. Nama dia sarang labah-labah. Dia sambung, akhirnya jadi internet. Itu ditiru daripada labah-labah. Allah pesan dah, keluarga yang paling rapuh ialah labah-labah. Maka teknologi ini paling rapuh. Paling berbahaya. Dan hari ini dia jadi sungguh dah. Dia boleh telefon Kak Som. Cakap Kak Som kata, tak kenal. Ni siapa ni? Dia boleh detect suara, dia boleh detect nombor peribadi. Akhirnya lebuh duit dalam bank. Hanya dengan berapa saat saja panggilan. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan, nombor yang tak kenal jangan angkat. Scammer banyak. Kalau makcik angkat, makcik layan, duit makcik lebuh. Dan scammer pula macam-macam. Ada yang dipanggil love scam. Penipu cinta. Dia buat-buat miss call, kemudian dia buat-buat layan balik dia telefon kita, ajak bercinta. Kak Gayah pula kekosongan. Kak Gayah no. Kekosongan, kesunyian, kegersangan. Sudah ni payah ni. Dengan Kak Gayah dia ngorat. Padahal dia bukan. Mereka ni scammer. Satu bangunan tu dia orang je. Telefon. Scammer yang kedua, makcik ada tunggakan. Makcik ada tunggakan cukai lembaga hasil. Makcik ada saman. Makcik ada mahkamah punya perbicaraan. Kita orang tua-tua bila dengar tu jadi apa? Tak duduklah satu hari. Telefon anak, telefon cucu, tolonglah opah ni macam mana ni, mahkamah panggil opah. Tu dia. Itu nama dia scammer. Macam mana dia boleh tahu nombor telefon makcik? Sebab hari ni semua data peribadi dimasukkan. Nak borang nu, isi ni, bagi nu, nombor ni. Maka yang itulah yang membahayakan diri kita. Berhati-hati. Berhati-hati. Pentafsir Az-Zamakhsyari menekankan bahawa inilah perbezaan mukmin sejati dan orang-orang munafik. Sebab ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kita ni nak canggih sangat, jadi you tengok negeri yang tak canggih. Menengok negeri Yaman, mana ada kena kelentong macam kita. Tengok negeri Yaman, dia orang lain sembahyang renggang-renggang, Yaman mana ada sembahyang renggang, semua sembahyang rapat, tak nak menyakit apa. Mereka bukan ada sistem macam kita.
Bila awak ambil sistem kita orang, awak hadapilah risikonya. Orang yang beriman tak. Dia tak akan serah bulat-bulat. Negara dia, negeri dia, rakyat dia, sistem dia. Dia jaga. Benda yang nak masuk dalam badan rakyat dia, aku jaga. Ni orang kafir buat mari ni. Apa benda ni? Sistem yang orang kafir buat mari ni, dia jaga. Ni nak menyusahkan rakyat ke tidak? Rakyat dulu dijagakan. Walaupun negeri tu nampak kolot, lantak. Janji rakyat aku selamat. Tak terkelentong. Tak tertipu. Tak terterap lema ni. Ini sifat orang beriman. Dia jaga ni. Dan kata dia lagi, tetapi hatinya lebih condong meminta pimpinan Yahud dan Nasara. Yang jadi masalah ni kata Allah, kebanyakan orang Islam ni tak mau benda ni. Yang dia nak ialah sikit-sikit ripa dekat Yahudi, sikit-sikit ripa dekat Nasrani. Mari penyakit sikit. Apa kata dema? Apa kata dema? Kita ikutlah cakap dema. Ikut cakap siapa? Siapa? Siapa tu Melayu. Arabnya man. Orang putihnya siapa? Akhirnya kita terperangkap. Inilah dia. Kenapa tak ambil Quran? Sikit-sikit balik pada yang itu. Ambil siapa? Siapa? Lalah kita tak ada apa-apa. Seorang-seorang tumbang mati ni. Orang mukmin sejati tidaklah demikian. Mereka akan dapat bersikap lemah lembut, berlapang dada, rendah hati sesama orang Islam. Tetapi kalau terhadap orang yang berbeza pendirian, mereka mempunyai disiplin yang teguh. Kami orang Islam, bila semayang macam ni. Kami orang Islam, bila salam, jumpa. Kami orang Islam, bila kenuri datang. Engkau orang tak nak datang kenuri, sudah. Ini sampai hari raya pun, kena had berapa ramai boleh datang beraya. Kira kasut pula. Tak pernah dibuat dalam sejarah. Orang datang beraya, kira kasut berapa ramai lah rumah. La ilaha illallah. Siapa yang bawa peraturan ni? Siapa? Siapa? Dan siapa di sebalik siapa? Yang mana faham, tak faham sudah. Dalam zaman moden kita ini, orang demikian disebut kuat mentalnya. Dia yakin dengan agama. Dia yakin dengan agama, dia kuat mental. Dan kuat akhlaknya. Dia tak akan tunduk pada benda yang bukan-bukan. Dia tak akan patuh pada peraturan yang mengambil hak dia sebagai manusia. Yang mengambil hak dia sebagai mukmin, dia tak akan patuh. Saya orang Islam, saya kena perteguhkan hak saya. Saya sebagai manusia, saya ada hak atas tubuh badan saya. Kalau di antara awak sama awak, Muslim sama Muslim, keadaan boleh didamaikan. Tetapi kalau dengan orang kafir, meskipun ada toleransi, tetapi akidah, pegangan, pendirian, tidak dapat tawar-menawar. Awak nak sembah, awak punya pasal. Awak nak beraya, awak punya pasal. Dalam bab lain kita boleh tolerate. Tapi dalam bab agama, lakum dinukum, jangan kita duk sibuk pula. Lebih daripada dia orang pula. Lantaran pendiriannya yang teguh ini, lantaran sikapnya yang bertolak ansur sesama orang yang beriman, dan keras dalam mempertahankan agama, maka mereka tidak merasa gentar, tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela. Bila cakap macam ni orang marah tak? Marah. Tapi mereka tak kisah. Sebab keyakinan mereka, Allah akan jaga mereka. Tidaknya mereka peduli dengan cacian nahi mungkar. Maka mereka akan terus bergerak, berjuang, laksana sebuah besi paku yang telah merah kerana dipanaskan. Demikianlah tafsir daripada Az-Zamakhsyari. Begitulah sifat orang yang beriman. Baik.
Cari juga live ustaz. Tak masuk live, ustaz rasa tak sah. Oi. Rasa macam kahwin pula sah tak sah. No? Masya Allah. La yakhafuna lawmata laim. La yakhafun adalah sebagai paku pula untuk memperteguhkan pendirian seorang mukmin dalam mempertahankan kebenaran agamanya. Dia kena jadi macam paku. Okey, paku ni kalau bengkok tak boleh masuk. Paku ni kena straight. Kuat. Straight. Tapi kalau paku tu bengkok, hang ketuk lagu mana pun bertambah bengkok dia. Silat-silat hari bulan terbang kena mata. Sebab tu paku dia boleh menghubungkan. Jadi kuat. Dua batang kayu dihubungkan jadi kuat dengan sebab paku tadi. Jadi biarlah kita ni menjadi paku. Kuat, teguh, pendirian. Cuba tengok paku. Dipaku di dinding, disangkut benda apa pun lekat. Baju ke, teh ais ke, teh ais, sangkut kat paku, beg ke, dia kuat. Paku, setakat jam tu apa masalah? Lagi besar paku tu kau sangkut orang pun boleh. Dia sangkutnya isteri dia kuat beletih. Dia sangkut dengan baju. Nak turun tak boleh, nak apa tak boleh. Handuk situ. Beletih, pok-pek. Paku tu. Oh, hebat. Dia berani menanggung segala akibat. Tetapi sebelum dapat paku, dia kena apa? Sebelum jadi paku, dia kena apa? Kena bakar. Sampai jadi merah. Barulah jadi besi. Dari besi tadilah dipotong-potongnya jadi paku. Dia bukan boleh besi itu terus jadi paku. Kena canai dulu. Kena teba dulu. Teba tak? Dah canai? Kena teba. Oh, nak jadi paku ni kena bakar dulu. Masuk acuan dulu. Supaya periuk lah. Kena ketuk dulu. Kuali tu kena ketuk dulu. Tembika tu kena bakar dulu. Periuk tanah liat tu kena pijak, kena sepak, tumbuk, bakar, jemur, baru bermanfaat. Begitulah kita. Susah dulu, baru jadi hebat. Anak-anak sekarang ni nak senang semua, bila nak jadi hebat? Sebab tu dulu budak-budak pondok tidur atas buah nyo. Bila buah nyo tergolek, dia jatuh. Bila dia jatuh, dia sambung baca kitab. Kita sekarang pula, anak mesti bantal. Oh, tak boleh, selekeh-lekeh tak boleh. Itu bila nak jadi hebat? Orang dulu-dulu jalan kaki pergi sekolah. Jalan pagi-pagi buta. Oh, ramai. Hak naik bersikap boleh kira. Naik bas lagi tak ada. Saya duduk di kampung Batu Kurau, duduk tengok orang pergi sekolah. Sekolah menengah Datuk Kamaruddin. Pagi-pagi buta. Saya duduk atas tangga, duduk tengok. Jalan kaki, tengah panas. Bila kita masuk sekolah, kita pula jalan kaki. Orang sekarang sian anak kita bang. Kesian abang. Pulanglah. Macam mana kamu nak jadi kuat? Cikgu jentik pun marah. Semalam saya kata lah. Cikgu pulas perut kita. Bukan pulas je, duk tarik depan belakang pula. Oh, garang sungguh cikgu ni. Apa dia? Oh, membaris papai hitam. Kena rotan cikgu. Lalas dia jadi cikgu.
Kalau cikgu Cameron tak di, rotan dia pun tak di cikgu. Jadi isteri orang je lah. Tu baru jadi hebat. Orang sekarang tak boleh marah sikit, tak boleh. Stres. Dia kata nanti budak-budak tu stres. Tencent tu dia. Dia tak tahu cikgu tu lagu Tencent. Buku tak bawa, kerja tak bawa. Semalam saya kata dah keluar dalam video tu. Yang cikgu mengajar kat depan, budak lah seokok dalam kelas. Kalau kita jadi cikgu tu je, hilang minat dia nak mengajar. Akhirnya satu kelas jadi bodoh. Bila kita panggil pak dia kata, kita orang share. Okok kita share. Cikgu nak kata apa? Dahsyat gila zaman sekarang ni. Baik, kemudian dia berani menanggung segala akibat. Sebelum dia bergerak dan berjuang, dia sudah tahu bahawa akan ada halangan daripada orang yang tidak suka. Sebab dia sudah tahu bahawa setiap aksi pasti ada reaksinya. Kalau tidak demikian, apalah gunanya berjuang menegakkan agama dinamai dengan nama jihad. Kalaulah agama ni ditegakkan dengan mudah, tak namalah jihad. Nak buat al-barakah ni tak nama jihad kalau senang. Dengan susah. Kawan jadi lawan. Rapat jadi renggang. Nampak? Benci jadi sayang. Sayang jadi benci. Ini nama dia jihad. Susahnya hidup. Ada saja tak kena. Kita yang mari duduk ni senang. Rumah dah siap. Jamban dah ada. Elektrik dah ada. Sebelum siap. Mehnah, tohmah. Macam-macam orang buat. Tapi kita tetap buat. Sebab kita kata, la yakhafuna law matalaim. Kita tidak akan la yakhafuna law matalaim. Tak akan takut kita dengan cacian, cercaan. Oleh sebab itu, seorang ahli dakwah yang kebal, yang tahan dan kebal, masih tetap meneruskan dakwahnya. Walaupun apa rintangan yang dihadapinya. Jalan. Sakit. Lepas sakit, sihat, jalan. Lepas sihat, sakit balik. Lepas sakit, sihat, jalan balik. Dia tidak ada istilah pencen, tak ada istilah rehat, tak ada. Tak ada istilah lepak di rumah. Kerja untuk mengajak orang menuju agama Allah. Dia masih lagi tetap meneruskan dakwahnya. Walaupun apa rintangan yang dihadapi. Jauh lebih tinggi martabatnya daripada orang yang lekas kecewa kerana mendapatkan rintangan. Dapat sikit rintangan, malah lantang korang lah. Ini bukan jihad. Dan jelas lagi bahawa meskipun betapa besar celaan orang, namun kewajipan berdakwah tidaklah menjadi kurang lantaran itu. Baik, besok kita akan baca kitab Minhajul Abidin dan hari Jumaat nanti insya-Allah bermulalah kita akan membaca kitab Syama'il sebulan ya, bermula daripada hari Jumaat 9 pagi insya-Allah setiap hari. Jadi jangan bawa ada kitab lain, kita akan habiskan kitab ini sepanjang bulan Rabiul Awal sempena memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkatannya insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.